begitu. Jadi kerana itu, baiki niat semasa bercakap, sebelum bercakap, setelah bercakap. Esok begitu juga. Belajar pun sama sebenarnya, belajar pun sama. Kita waktu periksa mesti nak buat yang terbaik. Bila kita dah buat yang terbaik, orang puji, mesti kita rasa bangga. Bangga tu kembalikan kepada Allah. Walaupun rasa seronok, tapi kembalikan kepada Allah. Ini kepandaian yang Allah Ta'ala beri, kejayaan Allah Ta'ala rezekikan kepada aku, untuk aku syukuri dan sebagainya. Sentiasa ingatkan diri supaya tak jauh. Jangan sampai memang aku hebat pun, mak ayah aku orang pandai, keturunan dah. Jangan sampai datang pemikiran begitu. Kemudian, sepatutnya engkau dalam memberi nasihat itu hendaklah menggemarkan mereka kepada akhirat dan membencikan mereka kepada dunia. Dan engkau ajarkan mereka dengan ilmu-ilmu yang untuk mereka dapat beribadah kepada Allah Ta'ala dengan sempurna. Dan engkau tunjukkan kepada mereka jalan kezuhudan yang gaib, kerana yang gaib atau yang menjadi kebiasaan bagi mereka ialah suka menjauhkan diri daripada landasan syarak dan mengerjakan perkara-perkara yang tidak diridai Allah SWT, dan libatkan diri dengan akhlak yang hina. Jadi rata-rata manusia ni sebenarnya kita semua sama. Bekerja nak kejar habuan dunia, berdakwah nak kejar habuan dunia, belajar pun supaya nanti dapat kerja untuk dapatkan habuan dunia. Benda ni sentiasa ada. Maka sebab tu ada sebahagian guru-guru ni anti dengan sistem pelajaran yang nak kejar pangkat, sistem pelajaran yang nak kejar mata dan sebagainya. Ada orang begitu. Tapi nak tak nak, memang sistem dunia ni berjalan begitu kan. Berjalan dengan pointer, berjalan dengan markah, berjalan dengan prestasi dan sebagainya. Benda tu tak lari daripada mana-mana pengajian. Bahkan dalam pekerjaan pun begitu, ada anugerah untuk orang yang rajin bekerja, yang masuk awal dan sebagainya. Maka benda ni akan ada sentiasa dalam diri kita. Cumanya pertama kita kena ingatkan, jadikan semua kebaikan dalam pelajaran. Walaupun aku orang berjaya tu nanti supaya aku dapat berikan kebaikan lebih banyak kepada orang lain, supaya aku dapat jadi orang yang lebih bermanfaat kepada orang lain, supaya orang lain boleh ambil banyak manfaat daripada aku. Tujuan nak jadi orang berjaya begitu, supaya dapat beri manfaat kepada orang lain. Jadi bukan supaya dapat kerja. Memang kita akan buru jawatan yang tinggi, akan buru gaji besar, itu normal lah. Cuma kita niatkan gaji besar tu nak buat apa? Gaji besar tu supaya sebagainya boleh membantu fakir miskin, supaya boleh menguatkan ekonomi orang Islam, supaya boleh membantu nafkah keluarga, supaya boleh bersedekah dan mengeluarkan zakat. Maka tujuan tu kita nak gaji besar. Okeylah, mana-mana rumah nak juga, kereta pun nak juga. Niat baik tu jangan kita lupakan. Jadi bila mana kita memberi nasihat, ini yang paling susah sekali, terutamanya sebagai guru. Kita tak boleh sebenarnya ajar pelajar-pelajar kita kejar dunia, tak boleh, susah. Jangan kejar CJ tu susah. Tapi kalau tak ajar pelajar kejar CJ, kan dia belajar main-main pula. Maka kena pastikan pelajar tu kejar CJ, berjaya dalam pelajaran, mengejar prestasi, cuma halalkan semua kejayaan tersebut untuk manfaat akhirat. Jangan semata-mata berhenti dekat jawatan tinggi, jangan semata-mata habis dekat gaji besar. Memang akan dapat, tapi jangan habiskan nasihat kita kat situ. Hati-hati. Kadang-kadang kita tak perasan kita bagi nasihat orang, terutamanya kepada para pelajar, untuk jadi orang yang berjaya di dunia sahaja. Belajar betul-betul, nanti senang boleh pegang jawatan tinggi, boleh kerja kat sana, boleh kerja kat sini. Tak. Jangan berhentikan nasihat kat situ. Berhentikan nasihat, tak apa, kerja tinggi, kerja biar gaji besar-besar, nanti boleh bantu orang, nanti boleh bantu keluarga, nanti boleh sedekah fakir miskin. Akhirkan ke puncak destinasi nasihat kita kepada destinasi akhirat, walaupun melalui jalan ini, walaupun melalui jalan prestasi yang hebat dalam pelajaran, walaupun melalui jalan menjadi pelajar yang tokoh, walaupun melalui jalan gaji yang besar, walaupun melalui jalan jawatan yang tinggi. Apa sahaja kita nak suruh pelajar ataupun kawan ataupun siapa pun jadi, tambah nasihat tersebut destinasinya akhirat, supaya boleh berdakwah, supaya Islam berkembang, supaya orang boleh ambil manfaat. Pusing kat situ. Jadi hati-hati nasihat. Takut kita menjadi orang yang memberi nasihat, mengajak orang kepada dunia. Marilah kita kerja bersungguh-sungguh. 9 orang jutawan Malaysia ni semua orang Cina, Melayu seorang je, biar kita isi jawatan. Jangan gitu.
supaya orang Islam jadi orang kaya. Jangan berhenti pada orang Islam jadi orang kaya. Berhenti kepada orang Islam banyak beri manfaat kepada orang lain. Jadi hati-hati dalam menyusun kata, memberi nasihat. Jangan berhenti pada mengajak mereka pada perkara dunia. Begitu. Maka dalam kau tanamkan ke dalam hati mereka rasa takut dan kekhawatiran dan menyatakan kepada mereka bahaya yang mereka hadapi. Barangkali dengan cara demikian itu hati mereka akan berubah dan cara hidup mereka akan bertukar kepada keadaan yang lebih baik, dan lahirlah di kalangan mereka kegemaran yang bersungguh-sungguh terhadap ketaatan dan meninggalkan segala bentuk maksiat. Begitu. Maka inilah cara nasihat yang sebenarnya. Dan apa juga nasihat yang tidak mempunyai ciri-ciri seperti ini, maka ia merupakan satu bala bagi orang yang berkata-kata dan bala bagi orang yang mendengar. Bahkan ia merupakan lembaga dan syaitan yang membelokkan makhluk daripada jalan yang benar dan akan membawa mereka kepada jurang kebinasaan. Maka wajiblah ke atas orang ramai bahawa mereka lari daripadanya, kerana apa yang dirosakkan oleh orang ini dalam urusan agama mereka adalah lebih banyak daripada apa yang dilakukan oleh syaitan. Ini kita panggil sebagai ulama' su'. Maka ciri-ciri ulama' su' begitu. Yang pertama, bagi nasihat, ngajar sana sini, tak bawa manusia kepada Allah. Tak buat orang rasa nak berubah, walaupun pengikut dia bertambah. Tapi dia tak menjadikan orang semakin takut kepada Allah. Sekadar menambahkan pengikut saja. Orang makin suka kepada dia, tapi orang dalam perbuatan yang sama. Yang maksiat kekal maksiat. Yang tak semayang kekal tak semayang. Yang tak menutup aurat kekal tak menutup aurat. Tapi pengikut dia bertambah. Hati-hati. Kena tengok pengikut kepada alim ulama'. Bila orang ikut ulama' tersebut, jadi orang yang solat, jadi orang yang tutup aurat, jadi orang yang ikut pengajian ilmu. Itu baru ulama' yang sebenar. Bila mana mendengar kata-kata dia, rasa ingat alam akhirat. Ulama' betul. Kalau ulama' su', bila mana kita dengar nasihat dia, rasa nak bercinta orang gitu. Dengar nasihat dia punya cerita, ni kena tapis ni. Jangan bawa cerita guna kata-kata yang lucah, ataupun suruh bayangkan benda yang bukan-bukan. Gitu contohlah. Jadi kata-kata kena tapis, penggunaan bahasa kena tapis. Jangan sampai orang jadi pandang rendah pada seseorang. Macam kalau ustaz-ustaz ya, macam saya ni, masalah kita apa kalau orang tanya ustaz, ada ustaz tu cakap dia sebut pula nama, hukum dia macam ni macam ni, macam ni ustaz? Sudah, kita nak betulkan hukum yang salah. Dalam masa yang sama, kalau kita bagi jawapan betul, orang akan pandang ustaz tu salah. Jadi orang akan pandang rendah. Macam mana kita nak bercakap bagi jawapan yang betul dalam masa yang sama, supaya orang yang penanya ni tak pandang rendah pada ustaz yang cakap salah? Kalau tidak, kita akan seakan-akan nak beritahu orang, aku ni betul dan alim, ustaz tu jahil, jangan belajar dengan dia, belajar dengan aku. Dan itu adalah penyakit hati. Jadi kerana itu, bila mana mengajar ni, kita jangan sampai buat orang pandang rendah pada orang lain. Jangan buat orang sampai marah pada orang lain. Termasuk dalam hal dunia pun, termasuk dalam hal politik pun, masuk dalam perbandingan, dalam perbezaan fahaman dan ideologi pun sama. Kita boleh sampaikan ideologi kita tanpa menjadikan orang yang mendengarnya benci kepada ideologi yang satu lagi. Kalau hari ini masalah tentang Ahlu Sunnah dengan Wahabi lah, kita bagi tahu terus terang, senang. Kita betulkan fahaman orang daripada mengikut fahaman Wahabi kepada fahaman Ahlu Sunnah. Okay. Daripada kata Allah Ta'ala ada tempat kepada mengatakan Allah Ta'ala wujud tidak bertempat. Okey. Dalam masa yang sama, jangan tokoh tambah benci kepada tokoh yang mengatakan Allah Ta'ala tu ada tempat. Yang mengatakan tu biar je. Jangan sampai dia tu kita pergi target, kita pergi attack orang-orang yang bercakap. Bila ada perbuatan attack individu, maka kita punya ceramah mengajak pada kebencian. Ulama' su'. Jadi kita tak layak beri nasihat. Lepas habis ceramah kita menjadikan orang benci pada satu golongan, benci pada satu orang individu, nasihat kita ada masalah. Tapi kalau menyebabkan dia berhati-hati, memang orang tu jahat, tapi nasihat kita adalah sampai dia rasa perlu berhati-hati tanpa membenci orang tersebut. Maka nasihat tu nasihat yang betul. Dan ini tak mudah lah. Maka jangan jadikan diri kita sumber kebencian orang lain kepada orang yang lain. Jangan jadikan diri kita perantaraan putusnya silaturahim orang lain. Kalau kita ada masalah dengan seseorang, biarkan masalah tu kita dengan dia. Jangan sampai ajak orang lain pun benci orang tersebut. Walaupun dia memang buat salah dengan kita,
Walaupun dia memang buat zalim dengan kita, tapi dia tak buat zalim dengan orang lain pun. Maka tak perlulah orang yang tak kena kezaliman tu benci dia juga. Tapi orang memang akan benci. Kalau dia memang jahat dan dia tahu cerita, orang tu tahu cerita, memang akan benci. Cuma jangan jadikan diri kita penyebabnya. Begitu. Jadi itu tak mudah lah. Itu tak mudah. Baik, kemudian jadi dia kata orang ni lebih teruk daripada syaitan. Sebab syaitan sekurang-kurangnya dalam menasihati tak nampak, dalam menghasut tak nampak, dalam ajak manusia buat maksiat tak nampak. Ini nampak. Nampak ajak orang buat pecah silaturahim, pecah belahkan masyarakat, ajak orang kepada cinta dunia, jauhkan orang daripada amalan akhirat. Nampak ni. Maka pengaruh dia lebih dahsyat daripada jin syaitan. Kerana itu ia perlu dijauhi dan lari daripada orang tersebut. Dan barang siapa yang ada kekuasaan, maka wajib ia menurunkannya daripada atas mimbar, dan wajib menahannya daripada memberikan nasihat. Kerana ini termasuk kategori amar ma'ruf nahi munkar. Maka ada orang berkuasa seperti sultan, bila mana dengar ceramah yang merapu, yang ajak benci pada orang, yang ajak bermusuh dengan orang, yang ajak pandang rendah pada orang lain, walaupun dalam masalah politik, kalau kita ada kuasa, kena suruh orang tu berhenti ceramah, kena suruh orang tu berhenti berkhutbah. Kerana dia punya kata-kata ajak orang benci pada orang lain, bukan ajak orang ingat kepada Allah. Tapi kalau kita tak ada kuasa, maka larikan diri kita daripada majlis sebegitu. Jangan berguru dengan orang yang ajak kita benci orang lain. Jangan berguru dengan orang yang ajak kita tak suka pada orang lain. Jangan berguru dengan orang yang ajak kita cinta dan minat kepada dunia. Perkara yang ketiga yang perlu dijauhi. Ini Imam Ghazali. Imam Ghazali ni kalau kita tengok kitab-kitab dia penuh dengan nasihat ini sama. Dia sangat anti dengan penguasa. Imam Ghazali ni anti dengan penguasa dan sultan-sultan. Itu memang Imam Ghazali. Kitab dia sama je semua. Dan jangan engkau bergaul dengan gubernur-gubernur dan raja-raja yang zalim. Ini nasihat Imam Ghazali. Dan jangan engkau melihat mereka kerana melihat mereka dan duduk dalam majlis bersama-sama mereka dan bergaul dengan mereka merupakan satu penyakit yang besar. Seandainya engkau terpaksa berbuat demikian, maka jangan engkau sekali-kali memuji dan menyanjungi mereka. Kerana Allah Ta'ala benci orang yang fasik dan orang yang zalim itu dipuji. Dan siapa mendoakan panjang umur bagi mereka, bermakna ia telah suka bahawa kelanjutan dikerjakan maksiat di atas muka bumi. Nampak? Ini nasihat yang keras. Imam Ghazali memandang orang-orang yang berjawatan, orang-orang yang pemimpin, yang tak melaksanakan pekerjaan, orang begini sebenarnya tak boleh disanjung. Tapi bukan suruh melawan, bukan suruh memberontak, bukan suruh jatuh dan gulingkan. Jauhkan diri daripada pemerintah-pemerintah, terutamanya kita kalau di dalam bidang agama. Kerana dikatakan bila mana seorang ahli agama tunduk kepada ahli dunia kerana keduniaannya, tunduk pada orang kaya kerana hartanya, tunduk kepada pemimpin kerana kekuasaannya, maka telah hilang separuh daripada agamanya. Maka cara yang terbaik, hindari daripada bergaul dengan orang-orang sebegini. Hindari daripada berkawan dengan pemimpin-pemimpin. Hindari daripada berkawan dengan orang-orang kaya yang berjawatan. Boleh berurusan, tapi jangan melazimi. Bila kita melazimi mereka, lama-lama kita akan mengharapkan ganjaran mereka, harapkan harta mereka, harapkan pemberian mereka, dan itu akan menjadikan kita mendiami perkara ma'ruf. Maka kerana itu tak payah kita nak bergaul dengan orang-orang kaya, tak payah nak bergaul dengan pemimpin, kecuali dengan urusan. Mungkin kerana dia jemput majlis, dia jemput ceramah, ataupun dia memang jiran kita, maka bergaul sekadar itu. Jangan sengaja nak mendekati, sengaja nak rapat, sengaja nak menempel kerana mengharapkan sesuatu ganjaran daripada orang tersebut, sama ada jawatan ataupun harta. Jadi jangan nak memuji-muji, duduk depan memuji, ni adalah pemimpin paling adil, paling tak. Tak boleh puji di hadapan mereka ataupun di belakang mereka. Tapi bukan suruh melawan, bukan suruh maki hamun, bukan suruh orang benci, bukan sampai kutuk, tak. Begitu. Ini kata Imam